orang silat ni, okey, faham baik-baik. Kalau awak masuk persatuan hoki, awak tak dapat nak rasa kasih kepada bangsa. Kalau awak join persatuan dart, awak tak dapat nak hidupkan rasa cintakan bangsa. Kalau awak join mana persatuan snooker ke kelab snooker ke apa, awak tak akan kasihkan bangsa. Awak hanya main saja. Tapi kasihkan bangsa ini dapat kita rasai dengan persatuan-persatuan silat. Kerana silat ini mengingatkan kita kepada bangsa nenek moyang kita, bangsa Melayu. Orang yang bersilat biasanya dia akan rasa sayang kepada bangsa ni. Siapa yang sayang kepada bangsa dia, dia pasti sayang kepada negara dia. Siapa yang sayang kepada negara, sudah tentu dia akan sayang kepada akhiratnya. Sebab itulah nasihat saya, pesanan kepada seluruh persatuan silat yang ada di Malaysia, guru-guru silat, pelatih silat, teruskan buka gelanggang-gelanggang silat, tambah biar lebih banyak, kerana inilah sebenarnya yang menggerunkan musuh-musuh kita. Nah, kerana apa? Semakin ramai orang ada di gelanggang silat, semakin ramai orang sedar pentingnya kasihkan bangsa dan mereka akan berjihad untuk mempertahankan negara.